Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kita masih lagi di Kedah. Kita jumpa satu kedai yang viral lah Kedai E-Gula, kedai warna pink Katanya milik seorang artis boleh tengok di TikTok. Oh Gula. Bukan E-Gula, Oh Gula. Ramai orang berbaris guys Di sini terkenal dengan dia punya wafer dan laksa. Oh Gula. Boleh search kat TikTok Oh Gula, tapi kena sanggup berbaris kat sini Ada laksa dan juga wafer. Wafer ada yang kosong, ada yang coklat. Yang coklat tu orang kata sedap. Kena berbaris di sini guys. Oh Gula. Nampak laksa dia. Air pun dia ada jual. Laksa, wafer. Wafer yang coklat tu, wafer yang original, dan macam-macam jenis yang manis-manis ni lah. Tapi yang terkenal wafer kedai dia warna pink. Atas sikit kedai dia warna pink. Pendang. Dia popular dalam TikTok simple. Tapi tangan. Alright. Dia banyak lebih pada coklat-coklat lah. Tapi kata jauh kamera, laksa dia pun semua warna pink. Boleh tengok lah TikTok. Kita kan boleh buat pilihan. Ni sikit je dulu, takut masam. Sikit je dulu Baik-baik kan tarik beg tu, terkena pula air jatuh. Bismillah. Nasi tak puas banyak. Jangan puas banyak, 5. Dia masam dah. Jangan puas 5. Dia masam lah. 6 Dia rasa laksa ni macam Pak Nur. Laksa yang mantap gitu. Kat. Nak jual ni jangan dikira lah kat dia. Patut dia hangat dia Kalau awal. benda sedap, orang datang. Macam Pak. Apa nama dia punya ni? Crapple je. Crapple. Crapple dia sedap ah. Memang sedap. Dia Manis. ngam. Crapple, kita ambil crapple ori dengan crapple dark coklat. Kena gigit lada dia bawa pedas. Dan soy. Kan. Cukup rasa. Alhamdulillah. Kau orang tak suka masam, jangan perah dah. Di mana guys? Di Oh Gula. Apa nama dia? Tokai. Tokai Kendang. Tokaido. Tokai Kendang. Kedai Retik. Atas lagi dia Pendang, jangan duduk sembut Pendang. Daerah Kendang lah. 15 km lagi. Yalah daerah Pendang tapi bukan di Bandar Pendang.
Yang saya natural. Ya. Dia bakar ke coklat ni yang? Tahu. Tahu apa tu? Dapat ke? Angkat. Habis tudung. Tak salah. Ini nak saya makan. Habis baju.